Kemudian saya terlibat pula dengan Institute Accountant Malaysia. Pada tahun 2000 saya menjadi ahli majlis, sehinggalah pada tahun 2007 sehingga 2009 saya menjadi Presiden Institute Accountant Malaysia, dan di sini saya memang didedahkan kepada macam-macam elemen berkenaan dengan strategi. Yang pertamanya, Tan Sri Abdul Samad yang merupakan Presiden MIA telah memutuskan bahawa MIA perlu membentuk kembali strateginya, dan ada proses formal yang mana perunding daripada luar masuk, mereka meramah dan memandu ahli majlis yang akhirnya membentuk strategi baru MIA. Kemudian saya juga terlibat sebagai pengerusi jawatan kuasa amalan awam ataupun Public Practice Komiti MIA. Di sini kita kena menyelesaikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelbagai akaunten di seluruh negara yang ada firma perakaunan, dan juga mempersediakan mereka untuk menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan. Dan di samping itu, saya juga terlibat dengan pelbagai perundingan berkenaan dengan perjanjian perdagangan, khususnya dalam bidang perkhidmatan perakaunan, dan ini membuka saya kepada banyak pengalaman tentang strategi, tentang perundingan, tentang bagaimana kita nak memilih mana satu yang lebih bermanfaat, mana bidang yang kita mungkin kita buka untuk pemain-pemain asing, dan ini menguatkan lagi saya berkenaan dengan strategi. Dan di dalam masa yang sama, di dalam MIA terdapat ramai tokoh-tokoh perakaunan yang mempunyai pelbagai pengalaman. Jadi saya mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan Tan Sri Samad misalnya, Encik Abdul Rahim, yang mana kedua-dua ini menjadi Presiden MIA sebelum saya, dan ada lagi tokoh-tokoh seperti Pak Engku ataupun Tan Sri Raja Aziz Salim, dan juga Datuk Nordin Baharudin yang merupakan rakan kongsi kanan Ernst & Young pada masa itu. Jadi dengan makan-makan bersama mereka, minum-minum dan juga berinteraksi dengan mereka, saya dapat belajar banyak perkara tentang pengalaman mereka, apa yang berlaku di masa lampau dan bagaimana isu-isu dan cabaran-cabaran mereka atasi dengan kaedah masing-masing.